Duit saham tak betul, saham yang tak jelas, jangan duk bawa masuk. Duit pusaka yang diambil dengan jalan tak betul, jangan duk bawa pergi. Duit pi kedai, tokek kedai, pulangan duit yang tak betul kiraannya, jangan duk bawa pergi. Ini yang mula-mula sekali perbelanjaan tu. Mungkin 1 sen, RM1, RM10, RM100 yang kita bawa itu, itulah yang menyusahkan kita sangat-sangat di hari kiamat. Dia pada di waktu kita menunaikan haji. Mungkin RM1 punya basah. Bah terlepas. Kadang dia pergi dulu, bah belum pergi. Kadang bah pergi dah, dia tak pergi lagi. Satu tu aja. Yang kedua, ada tak benda-benda, perkara-perkara yang menjadikan kita ini jahat dengan orang, dengan mak bapak, anak isteri, jiran tetangga, adik-beradik, sahabat handai? Ada tak kita masalah? Putus silaturahim ataupun tidak? Bergaduh atau tidak? Bertengkar ke tidak? Tak bercakap ke apa? Ada tak mengumpat dia? Adakah tidak fitnah dia? Benda ini juga kalau kita buat, dia jadi susah di hari kiamat. Susah di waktu menunaikan haji. Belum kiamat lagi, baru menunaikan haji. Berapa banyak orang yang duduk di tanah suci tu paksa telefon balik ke Malaysia sebab nak minta maaf. Saya masa buat haji tu, elok duk masuk beg dalam bilik hotel maktab, orang dah menjerit di bawah, menjerit, melompat, melari sana, berlari sini, jenuh kepung petugas haji. Saya tanya pada dia orang, kenapa Pak Cik? Tak tahu Ustaz, dia kata dia nak balik Malaysia, dia nak balik Johor. Dia kata dia duduk di Kuala Lumpur, bukan di Mekah. Kita kata ni di Mekah ni, mana Mekah ni, KL ni. KL apa ni Mekah. Sampai kena berkurung duduk dalam bilik, kunci pintu. Dia melompat, dia menjerit, dia merau. Jenuh kita jampi pula. Pergi ambil air baca Quran, jampi, bagi minum, sapu di muka, baru tenang. 2-3 hari lepas tu baru kita tanya, apa masalah Pak Cik ni? Masalah dengan adik-beradik di Malaysia. Tak bercakap dengan kak, tak bercakap dengan adik sejak puluhan tahun yang lepas, kerana kes pusaka. Allah tunjuk cash di tanah suci. Kita kata, kak ada lagi tak? Adik ada lagi tak? Ada. Telefon. Tolong telefon dekat dia, cakap minta maaf, cakap minta alai, nanti balik Malaysia aku bayar. Baru boleh buat haji, tuan-tuan. Ni dua benda ni. Yang pertama saya kata tadi, sumber keuangan yang kita nak bawa. Yang keduanya ialah hubungan kita ni, silaturrahmi ni. Bukankah saya dah sebut pada tuan-tuan pada bulan Ramadan yang lepas, ada 4 golongan manusia yang ditolak ibadah puasanya sepanjang bulan Ramadan. Langsung Tuhan tak terima, langsung Tuhan tak tengok ibadah puasa dia. Yang pertama kata Rasulullah, golongan yang minum arak, ditolak puasanya. Yang kedua, golongan yang derhaka kepada ibu bapa, aqulil walidain. Yang ketiga, man qata'a rahim, siapa-siapa yang memutuskan silaturrahmi. Dan yang keempat kata Rasulullah, golongan masyahin. Sahabat bertanya pada Rasulullah, siapa itu masyahin? Rasulullah menjawab, golongan yang sudah lebih daripada 3 hari tidak bercakap. Yang lebih daripada 3 hari tak bercakap kerana bertengkar, kerana bergaduh, maka dia dipanggil masyahin. Ibadah puasanya ditolak. Kalau puasa ditolak, semayang ditolak tak? Kalau puasa pun ditolak, makna semayang ditolak juga. Kalau semayang ditolak, ibadah haji lagi dah ditolak. Kita mungkin tak minum arak, tobat lahum, tak minum arak. Tengok arak pun benci, insya-Allah kita buang yang arak punya. Yang kedua, lawan mak bapak derhaka, insya-Allah kita duk mengaji banyak ni, tiap-tiap malam mengaji, tambah pula dekat di hati. Tiap-tiap malam mengaji ni,
takkan nak lawan mak bapak, insya-Allah kita tak lawan. Tetapi dua benda yang kedua itu dan ketiga dan keempat itu, yang tu banyak orang buat. Putus silaturahim. Dalam satu saf, berapa ramai yang tak bertegur. Belakang saf dengan depan saf, berapa ramai yang tak bercakap. Lebih daripada 3 hari. Jiran dengan jiran, berapa banyak yang tak bercakap. Lebih pada 3 hari. Yang itu bersepah-sepah yang buat. Kepiah sama-sama putih, tapi tak ngam. Kepiah sama-sama hitam, tapi tak tegur. Tambah kepiah hitam seorang, putih seorang, lagi tak tegur, lagi tak ngam. Sedangkan kita nak mengada Allah, bagaimana Allah nak menerima kita? Kita tidak mempunyai hubungan yang baik dengan sesama manusia. Bukankah ini yang Allah Ta'ala sebut di dalam Quran? Dalam surah Al-Baqarah itu Allah Ta'ala sebut tentang manusia-manusia yang rugi di atas dunia. Manusia yang rugi di atas dunia itu apa? Manusia yang mengingkari janjinya dengan Allah. Allazina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusala wa yufsiduna fil ardh. Mereka yang dah janji untuk beriman kepada Allah tetapi tidak mau taat kepada Allah. Dan keduanya, kata Allah, golongan yang memutuskan silaturahim. Sedangkan Allah menyuruh kita memutuskan, Allah menyuruh kita menyambung silaturahim. Wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusala wa yufsiduna fil ardh. Dan yang ketiganya, melakukan kerosakan di atas muka bumi. Kata Allah, mereka itu adalah orang-orang yang rugi. Jadi tuan-tuan bakal haji, kalau ada 4 benda ni tolong clearkan. 2 ni insya-Allah clear lah, baik lah. Yang duk blur ni hak nombor 3, nombor 4. Kalau dengan jiran kita tak baik, malam ni juga bagi salam, suruh lemang 3 batang, insya-Allah baiklah balik. Besok pagi ajak dia pergi breakfast, pergi sarapan pagi, nasi lemak antarabangsa. Kalau tak jumpa nasi lemak antarabangsa, nasi lemak peringkat kebangsaan, berlambak lagi pergi. Tinggalkan semua benda yang menjadi punca permasalahan. Allah kata sambung silaturahim, pilah Mekah, insya-Allah Allah raikan kita di sana sebagai tetamu Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, tetapi banyak manusia, bila saya cakap macam ini, dia nak sambung silaturahim. Bagus, bagus. Tetapi sayang, niat dia menyambung silaturahim bukan niat nak baik berterusan. Niatnya hanya satu, supaya tak jadi apa-apa di Mekah. Banyak yang macam itu. Abang pergilah baik dengan jiran depan rumah tu. Abang tak baik dengan dia, abang masuk rumah, dia keluar. Dia keluar, abang masuk. Abang keluar, dia masuk rumah. Tak pernah nyengam, pergilah jumpa abang, kita nak ke Mekah.